Krisis tenaga global. Assalamualaikum semua. Negara kini berada dalam mod kesiapsiagaan krisis. Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyuarakan pandangan ini ekoran krisis tenaga global yang bukan sahaja dialami oleh Malaysia, bahkan turut melanda seluruh dunia. Beliau turut menyeru agar semua pihak, baik kerajaan maupun rakyat, bersama-sama saling bahu-membahu menghadapi cabaran ini yang dijangka akan berterusan sekurang-kurangnya untuk tempoh 6 bulan. Kerajaan Madani mengambil pendekatan proaktif dalam menilai perkembangan krisis ini dengan mengambil kira perancangan jangka sederhana bagi memastikan kestabilan ekonomi negara sentiasa terpelihara. Krisis tenaga global ini memberi kesan berantai kepada bekalan yang bergantung kepada diesel, minyak dan gas, sekaligus memaksa industri berdepan dengan cabaran baharu. Justru, kerajaan akan terus membantu mencari sumber bekalan alternatif bagi memastikan kelangsungan operasi. Pelarasan harga bahan api tidak bersubsidi dilaksanakan secara terkawal bagi mencerminkan realiti pasaran global tanpa menjejaskan kesejahteraan rakyat. Sehingga kini, kerajaan masih mengekalkan harga RON 95 bersubsidi pada paras RM1.99 seliter. Manakala diesel untuk sektor logistik ditetapkan pada harga RM2.05 seliter. Dan sistem kawalan diesel bersubsidi pada RM1.88 hingga RM2.15 seliter. Itu ikhtiar yang dimainkan oleh kerajaan. Apa pula peranan kita sebagai rakyat dalam mendepani krisis tenaga global ini? Rakyat yang bijak pastinya akan mula bersederhana dalam berbelanja. Rancang dan kawal perbelanjaan diri dan keluarga. Berbelanja ikut keperluan, bukan berbelanja ikut kemahuan.